Nak rumah murah, harga 220,000, tapi korang kena naik 5 tingkat. Sanggup ke tak sanggup? Pembeli rumah pertama boleh consider apartmen ni. Pangsapuri Ceria yang terletak di Taman Sungai Kapak Indah. Walkout apartment, freehold, semua bangsa boleh beli. Korang tengok rumah ni dah fully tiles. Owner nak let go, partly furnished. Whatever item yang korang tengok dalam video ni, owner nak let go sekali. Ini bahagian dapur dia, tak berapa jam. Korang boleh renovate lagi. Kemudian dia ada yard untuk letak mesin basuh kat bahagian situ. Mempunyai 3 bilik dan 2 tandas. Okey, kita masuk bilik master. Korang tengok ini bilik master dia. Besar, boleh masuk kata double bed. View pun menarik. Korang tengok kehijauan sana. Bilik kedua pun lepas untuk double bed. Bilik ketiga single bed. Sesuai lah untuk anak bujang korang. Ini view rumah. Korang tengok berangin, angin pun kuat. Nak pergi gym, tak payah pergi gym hari-hari bro. Korang turun naik je tangga, dah walk up. Parking ada, tak berebut. Walaupun dia open, tapi parking banyak ruang, korang tak berebut. Lokasi pun okey, dekat dengan main road, dekat dengan sekolah. Cuma lift je tak ada. Yang penting rumah sendiri kan. So korang jangan tunggu lagi, DM sekarang. Kita set tengok rumah, view. Nanti kita bincang sampai jadi. Let's go.